这大概是我看过最厉害的政治演讲。那我刚刚才从这个 Cancho 就是同心党的丹曼布朗尼的立场演讲当中回来，那我迫不及待啊，冲个凉就想跟大家分享一个我刚看到的，我觉得非常非常高超跟精明的演讲内容。那事源是什么呢？就是同心党他找了很多素人来当候选人嘛。那素人会有的一个状况就是他没有什么 politics sense， 所以他可能会谈到一些敏感课题会讲错话。那就有一个候选人，他是华裔，他就在一个可能有一半的马来现场观众，以及我们都知道 Rafizi 是每一场演讲都做 live 嘛，有5000到1万人，而大多数都是马来同胞。他就在他们的面前呢提起这个雪州关闭养猪场的议题。那这个候选人一开始讲这个东西的时候，我就发现身边有一些马来人的脸色就不是很愉快。然后我看到这个评论区当中超多人就说这个言论非常的不妥当。直到拉菲兹出来演讲讲的这段话，我觉得今晚应该圈粉无数吧。那个影片的片段呢，我放在这个影片之后，大家可以好好的欣赏。Yang kedua, kenapa saya nak orang-orang biasa yang tidak terlibat dalam politik ini jadi wakil rakyat? Sebab dia tak makan saman ambil wehan. Dia bukan makan saman, orang semua tepuk dahi. Ya Allah, dia cerita pasal babi. Ceramah pertama dia cerita pasal babi. Baik ada orang hantar mesej ke saya ni. Habislah kita lepas ini, you punya calon cerita pasal Cina makan babi. But let me ask you this. Dan jawapan saya kepada orang yang tulis, let me ask you this. Itu memang isu yang dekat dengan hati banyak pengundi Cina. Memang betul. Kita tak suruh orang Melayu makan babi. Kita tak suruh pun semua orang meraihkan semua, jomlah kita makan babi ke, kita tak suruh. Tetapi kita kalau jadi wakil rakyat, kita kena mewakili semua orang, semua rakyat. Benda yang mungkin kita tak buat, tapi kalau perkara itu adalah penting kepada sebahagian pengundi kita, apatah lagi kalau pengundi itu ialah kumpulan yang kecil, kumpulan minoriti. Mereka hanya bergantung kepada kita untuk kita bersuara. Jadi yang Wehan cakap tadi itu memanglah tak ada skrip. Saya tak tahulah keluar cerita ke tidak lepas ini, tapi jawapan saya atas pentas akan sama dengan jawapan saya kalau saya ditanya media atau siapa-siapa. Itulah